Sofia dicekik oleh Yasmin sehingga sukar bernafas. Carl segera datang membantu dan mempertahankan Sofia. Namun, Sofia cuba menghalang tindakan Carl. Tiba-tiba, Sofia menjerit lalu terjaga daripada tidur. Rupa-rupanya, semua yang berlaku hanyalah mimpi. Carl yang terdengar jeritan itu terus bergegas masuk ke bilik. Melihat Sofia dalam keadaan cemas, Carl menenangkannya dan meminta Sofia sambung tidur. Seterusnya, Mayor hanya mampu terbaring di atas katil hospital dengan pandangan kosong. Carl kemudian masuk untuk menyapanya. Namun Mayor keliru dan bertanya siapakah Carl serta sama ada mereka pernah mengenali antara satu sama lain. Carl terus teringat penjelasan doktor bahawa Mayor mengalami hilang ingatan akibat kecederaan di kepala. Dalam masa yang sama, doktor turut memaklumkan bahawa Tiara telah sedar daripada koma. Sementara itu, Sofia berbual dengan Tiara dan memohon maaf kerana gagal melindunginya. Namun, Tiara menyalahkan dirinya sendiri kerana menganggap dia hanya menjadi beban kepada Sofia. Tiara juga merasakan keadaannya yang lumpuh hanya menambahkan lagi masalah yang sedang dihadapi kakaknya. Tidak lama kemudian Carl masuk. Sofia segera menenangkan Tiara dan meyakinkannya bahawa dia dan Carl akan sentiasa berada di sisinya. Di tempat lain, Yasmin sedang duduk bersendirian di bawah jambatan apabila Harlina tiba-tiba muncul. Yasmin terkejut kerana Harlina berjaya menjejakinya. Seterusnya, Yasmin mengajak Harlina bekerjasama untuk menjatuhkan Carl dan Sofia kerana mereka mempunyai musuh yang sama. Namun, Harlina menolak pelawaan itu kerana dia tidak memerlukan bantuan Yasmin. Malah, Harlina bertekad mahu menyingkirkan Yasmin terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Carl dan Sofia. Harlina terus menyerang Yasmin, tetapi Yasmin melawan dengan menolak Harlina hingga terjatuh sebelum menendangnya dan melarikan diri. Harlina cuba mengejar, namun gagal bangun kerana menahan kesakitan pada bahagian perut. Selepas itu, Carl dan Sofia berbual di lobi hospital. Sofia menegaskan dia tidak akan memaafkan Yasmin dan Harlina atas segala perbuatan mereka terhadap Mayor dan Tiara. Sofia kemudian bertanya tentang Haris. Carl menjelaskan bahawa orang-orangnya sedang mengesan lokasi Haris. Carl turut menawarkan diri untuk menghantar Sofia pulang, tetapi Sofia menolak kerana tahu Carl perlu kembali ke pejabat. Carl akhirnya akur, namun sempat berpesan supaya Sofia terus pulang ke rumah dan tidak keluar mencari Harlina atau Yasmin. Dalam masa yang sama, Yasmin terus melarikan diri daripada Harlina. Ketika bersembunyi di sebalik sebuah kereta, Falcon muncul lalu mengacukan senjata ke belakang kepala Yasmin sambil memberi amaran agar tidak melarikan diri. Namun, Zero tiba-tiba muncul dan mengacukan senjata ke belakang kepala Falcon sekaligus mengubah keadaan. Sebaik pulang ke rumah, Sofia terkejut melihat Haris sedang berbual dengan Mak Yah. Kehadiran Haris mengingatkannya kepada kejadian ketika Haris terjatuh di kawasan tanah runtuh dan dia terpaksa melepaskan pegangannya. Sofia lega apabila mengetahui Haris berjaya menyelamatkan diri. Haris pula gembira kerana Sofia masih mengambil berat tentangnya. Sofia kemudian meluahkan rasa penat dengan segala rancangan Harlina dan Yasmin serta berharap semua kemelut itu segera berakhir. Seterusnya, di syarikat, Carl menyemak lokasi Sofia melalui telefon bimbitnya. Tidak lama kemudian, dia menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Carl terkejut apabila dimaklumkan bahawa Falcon dan Yasmin kini berada dalam kawalan Zero. Zero kemudian mengugut Carl supaya melangsaikan hutang ayahnya dan membawa barang yang dimahukannya jika mahu Yasmin dan Falcon tidak diapa-apakan. Carl terus ke rumah Mak Su bersedia untuk berdepan dengan Zero. Dia meminta Mak Su menyerahkan baki belian yang masih disimpan. Namun Mak Su enggan kerana menganggap belian itu ialah harta simpanan keluarga.
Carl kemudian berpesan supaya Mak Su menjaga Sofia jika berlaku sesuatu kepadanya. Walau bagaimanapun, Mak Su tetap berkeras mahu mengikut Carl. Dia turut menegaskan bahawa jika Carl tidak membenarkannya ikut, dia tidak akan menyerahkan baki belian tersebut. Dalam masa yang sama, Haris termenung mengenangkan perbualannya dengan Sofia. Dia teringat saat Sofia memintanya menerima hakikat bahawa mereka tidak mungkin kembali bersama. Haris juga teringat luahan Sofia yang mengakui sudah terlalu penat menghadapi segala masalah. Kata-kata itu menyedarkan Haris bahawa sudah tiba masanya dia berubah. Dengan tekad baharu, Haris mencapai sebuah kotak yang diletakkan di atas meja. Haris membuka kotak itu dan menemui rakaman suara Harlina yang mengaku bertanggungjawab atas kematian Bimah. Haris bersama Sofia menyerahkan bukti kepada pegawai penyiasat. Sofia berharap Harlina serta Yasmin dapat segera ditahan. Selepas itu, Sofia berkali-kali cuba menghubungi Carl, namun panggilannya tidak bersambung. Dia turut menghubungi syarikat, tetapi dimaklumkan bahawa Carl sudah keluar dari pejabat. Haris cuba menenangkan Sofia dengan mengatakan Carl mungkin sedang menguruskan urusan penting. Sofia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Haris kerana menyerahkan bukti yang dapat membongkar kes kematian ibunya. Di lokasi lain, Carl tiba di tempat persembunyian Zero untuk menyerahkan belian seperti yang diminta. Namun, dengan bantuan Mak Su, mereka berjaya menggagalkan rancangan Zero. Rupa-rupanya Carl telah membawa pihak polis ke lokasi itu. Zero akhirnya berjaya ditahan selepas pihak berkuasa dimaklumkan tentang kegiatan jenayahnya. Yasmin turut diberkas dalam operasi tersebut. Yasmin sempat merayu agar Carl membantunya, namun Carl langsung tidak mengendahkan rayuan itu. Kemudian Sofia dan Carl berbual di rumah. Sofia ingin mendapatkan kepastian bahawa Yasmin benar-benar telah ditahan. Sofia juga mengingatkan Carl supaya tidak lagi mempertaruhkan keselamatannya kerana dia tidak mahu kehilangan Carl. Carl meyakinkan Sofia bahawa kini mereka hanya perlu mengesan Harlina. Sementara itu, Yasmin berada di dalam lokap. Sofia datang menemuinya dan meluahkan segala kemarahan yang dipendam selama ini. Yasmin pula berkata bahawa apapun yang dilakukan Sofia tidak akan dapat mengembalikan ibunya. Sofia yang gagal mengawal emosi sempat mencengkam leher Yasmin sebelum melepaskannya. Sebelum beredar, Sofia berharap Yasmin menerima hukuman yang setimpal dan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Selepas Sofia pergi, Yasmin hanya mampu meraung, memanggil Sofia, merayu agar Sofia melenyapkan dirinya dari dunia. Di ruang menunggu lokap, Sofia akhirnya tidak dapat menahan kesedihan, lalu menangis teresak-esak. Carl hanya mampu memerhatikan Sofia. Melihat keadaan Sofia, Carl seolah-olah kehilangan kata-kata untuk menenangkannya. Seterusnya, Sofia menemani Haris ke hospital untuk memulakan rawatan masalah kesihatan mentalnya. Di hadapan Dr. Bella, Haris mengakui dia sudah bersedia untuk menjalani rawatan dan memulakan kehidupan baharu. Sofia pula sentiasa berada di sisinya sebagai tanda sokongan. Dr. Bella menjelaskan bahawa sokongan daripada keluarga dan orang sekeliling amat penting dalam proses pemulihan. Selain itu, Haris turut diingatkan supaya mengambil ubat secara konsisten dan meneruskan rawatan seperti yang ditetapkan. Tidak lama kemudian, Carl datang ke hospital. Sofia minta kepastian jika orang-orang Carl sudah berjaya mengesan lokasi Harlina. Jawapan Carl membuat Sofia meluahkan rasa penat kerana mereka masih hidup dalam kebimbangan selagi Harlina belum ditemui. Dalam masa yang sama, Sofia mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan pengorbanan Carl. Demi keselamatan Sofia, Carl memaklumkan bahawa Falcon sedang menunggu di luar untuk menghantarnya pulang. Sementara itu, di bilik wad, Hadi setia menemani Tiara dan menyuapkannya makan. Namun, Tiara melayan Hadi dingin, masih sukar menerima keadaannya yang lumpuh. Dia meminta Hadi pulang
anggap diri menyusahkan orang lain. Hadi kemudian menegaskan bahawa dia tidak pernah menganggap Tiara sebagai beban. Malah, dia akhirnya meluahkan perasaan dan mengakui bahawa dia mencintai Tiara. Tiara dan Hadi saling berpandangan sebelum menoleh apabila Sofia dan Mayor masuk ke dalam bilik wad. Seterusnya, Sofia memberitahu Tiara bahawa individu yang bertanggungjawab atas kematian ibu mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sofia turut menjelaskan bahawa Mayor banyak membantu mereka mencari kebenaran. Kemudian, Sofia mengucapkan terima kasih kepada Mayor walaupun dia masih hilang ingatan. Tiara cuba mengingatkan Mayor tentang kenangan lama ketika Mayor sentiasa berada di sisinya dan sering memberi nasihat. Namun Sofia segera menghalang Tiara kerana tidak mahu Mayor dipaksa mengingati masa lalunya. Hadi hanya mampu memerhatikan keadaan itu. Tidak lama kemudian, Mayor melangkah keluar sambil menegaskan bahawa dia masih tidak mengenali mereka semua. Dalam masa yang sama, ketika berada di REE Empire, Carl menerima mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Pengirim mendakwa mengetahui lokasi musuh yang sedang dicari Carl dan mengarahkannya supaya datang seorang diri ke lokasi yang telah ditetapkan. Carl pergi tanpa memaklumkan kepada Sofia maupun orang-orangnya. Sofia yang masih berbual dengan Tiara terkejut melihat video yang dikirimkan orang tidak dikenali. Dalam video itu, Carl terbaring dalam keadaan terikat dan diperlakukan dengan kejam. Sofia cemas bergegas keluar dari bilik wad. Sebelum pergi, dia meminta Hadi menjaga Tiara. Di luar bilik wad, Falcon cuba menghalang Sofia daripada pergi. Falcon meminta Sofia menyerahkan urusan itu kepada dirinya dan orang-orangnya. Namun Sofia menegaskan bahawa dia tidak sanggup mengambil risiko jika sesuatu berlaku kepada Carl. Tanpa membuang masa, Sofia terus menyemak lokasi telefon bimbit Carl sebelum bergegas ke lokasi tersebut bersama Falcon. Sementara itu, Carl sedarkan diri dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Dia kemudian teringat kejadian sebelum itu apabila tidak sedarkan diri sejurus membuka sebuah kotak. Tidak lama kemudian, Harlina muncul sambil membawa sebatang kayu lalu menyerang Carl. Dalam keadaan marah, Harlina mendakwa Sofia telah merampas segala haknya dan dia bertekad untuk mendapatkannya semula. Namun Carl menegaskan bahawa Harlina tidak akan memperoleh apa-apa dan pasti akan menyesali semua tindakannya. Ketika Harlina cuba mencederakan Carl, Sofia tiba tepat pada masanya dan berjaya menghalang tindakan tersebut. Seterusnya, Sofia dan Harlina bergelut. Namun Harlina berjaya mencapai sebilah pisau, lalu memaksa Sofia mengikutnya keluar dari lokasi. Falcon pula tidak berani bertindak terburu-buru kerana belum menerima arahan daripada Carl. Selain itu, dia juga tidak mahu keselamatan Sofia terancam. Tidak lama kemudian, ikatan pada tangan dan kaki Carl berjaya dibuka. Carl terus bergegas mengejar Sofia dan Harlina. Sofia dan Harlina sekali lagi bergelut. Dalam pergelutan itu, Harlina secara tidak sengaja tertikam dengan pisau yang dipegang Sofia. Suasana berubah menjadi mencemaskan. Beberapa minit kemudian, bunyi siren kenderaan polis kedengaran menghampiri lokasi. Carl segera mengarahkan Falcon supaya beredar, manakala Sofia masih terkejut dengan apa yang baru berlaku. Carl kemudian mengambil pisau daripada tangan Sofia. 5 tahun kemudian, Haris kembali menguruskan RE Empire dengan penampilan yang lebih kemas dan matang. Haris tersenyum apabila melihat makanan yang tersedia di atas mejanya. Makanan disediakan orang tersayang. Wati masih tinggal serumah dengan menantunya. Wati jugalah yang mengasuh Akil. Sementara itu, Hadi bekerja di RAE Empire. Tiara yang telah sembuh dari lumpuh telah berkahwin dengan Hadi. Mereka bakal menimang cahaya mata pertama. Dalam perkembangan lain, Maksu mengambil alih tanggungjawab Carl sebagai ketua Falcon. Mio pula masih bekerja dengan Maksu. Sementara itu, Sofia memilih untuk menetap di rumah keluarganya di kampung
dan bekerja sebagai guru tuition di rumah. Seterusnya, Haris datang menziarahinya. Sofia sempat bertanya tentang keadaan syarikat dan Haris meyakinkannya bahawa semuanya baik-baik sahaja. Sofia kemudian cemas apabila Haris bergurau, kononnya dia masih menunggu Sofia, sehingga Sofia menyangka Haris tidak makan ubat. Suasana kembali ceria apabila Haris mengaku hanya bergurau. Rupa-rupanya, dia kini sedang menjalinkan hubungan dengan Dr. Bella. Sofia menasihatinya supaya segera berkahwin, manakala Haris hanya tersenyum dan meminta Sofia mendoakannya. Akhir sekali, Sofia setia melawat Carl yang telah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun selepas mengambil tanggungjawab atas kejadian yang menyebabkan Harlina terkorban secara tidak sengaja. Sofia meluahkan betapa sunyinya hidup yang dilalui tanpa Carl di sisi. Carl minta Sofia menunggunya dibebaskan untuk mulakan hidup baru. Sofia berjanji akan terus menunggu walau selama manapun.